Kita buat gol masa main bola, sunat tak sujud syukur? Korok main bola sujud syukur apa? Sujud syukur ini Allah kurniakan nikmat yang besar, nikmat itu jarang berlaku. Kalau nikmat yang kekal tidak sunat sujud syukur. Nikmat ada dua, nikmat besar, nikmat kecil. Nikmat besar ada dua, nikmat yang kekal, nikmat yang jarang datang. Yang sunat sujud syukur nikmat yang besar yang jarang datang. Nikmat yang sentiasa ada, nikmat besar, tidak sunat sujud syukur. Contoh nikmat besar, kita Islam. Besar tak nikmat Islam? Faham? Nikmat yang besar yang jarang berlaku. Contoh, dapat zuriat. Nikmat tu besar, bukan selalu dapat, bukan minggu sekali dapat. Tak. Dapat beli kenderaan. Daripada motosikal, dia boleh naik kereta, tak kena hujang panas. Nikmat yang besar. Daripada menyewa, boleh beli rumah sendiri. Nikmat yang besar. Betul tak? Atau terlepas daripada bala yang besar. Faham? Kalau bala yang kecil, tak sunat sujud syukur. Contoh, terlepas daripada digigit semut gatal. Faham? Semut gatal dia baru niti atas tangan, dia pun jetik lalu. Tak kena gigit, sujud syukur. Faham? Nampak? Tak payah. Okey? Nikmat besar. Contoh, lori tu metung dah ke kereta dia. Lori tayar panci, masuk dalam ni terbabah masuk lain kita. Betul-betul nak langgar kita. Kita tak dah nak elok dah. Lori tu pula terpelanting, kena orang belakang mati. Kita terlepas, sujud syukur. Faham? Bala yang besar. Rumah terbakar, siapa dekat-dekat nak siapa kat rumah kita, last sekali turun hujan. Rumah lain hangus, rumah kita terlepas. Faham? Tu sujud syukur. Nampak? Kita tengah laju nak pergi ni RZ member. Ada kayu balok sebatang. Faham tak? Pom jatuh, tak kena kita. Jadi kita pun sambil tu sambil pusing. Allah selamatkan kita. Kalau kena KO terus. Faham? Sujud syukur berarti. Itu cara dia. Mana? Bala tu besar. Faham? Jangan bijak aku. Bijak. Faham lagi? Tak ada sujud syukur. Benda larang, main bola apa, tak ada sujud syukur. Faham? Tak payah sujud syukur lah. Skor lah. Tak? Orang tengok orang sujud syukur main bola. Mujur ada sujud sahwi.